Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bosku. Rasanya dah lama saya tak share resepi manis-manisan kan? Jadi untuk video resepi pada kali ini, saya akan berkongsikan resepi manisan yang simple je, iaitu resepi kek keju bakar. Resepi ni sangat mudah, tak sampai 1 jam buat pun dah siap dah keknya. Dan untuk video resepi ni juga, saya akan gunakan blender sahaja. Dan untuk sukatannya pula, saya gunakan sukatan cawan. Jadi buat mereka yang tak ada mixer dan penimbang di rumah, bolehlah cuba resepi ni ya. Rasa lemak berkrim, sedikit masam dan manis pasti akan menambah hati sesiapa sahaja yang mencubanya. Baiklah, tanpa kita berlengah lagi, jom kita ke dapur. Baiklah, mula-mula masukkan ke dalam pengisar 3 cawan penuh krim keju, secawan penuh krim putar, setengah cawan gula pasir, 3 biji telur grade A atau 4 biji telur grade B, setengah sudu kecil garam, sedikit esen vanila dan 1,5 sudu besar tepung gandum serbaguna. Kisarkan kesemua bahan sehingga sebati. Seterusnya, masukkan adunan yang telah dikisar tadi ke dalam loyang yang telah dialaskan dengan baking paper. Untuk loyang ni boleh je nak gunakan sebarang jenis loyang pun ya. Sebelum dibakar, pastikan anda panaskan dahulu ketuhar anda pada suhu 230 darjah Celsius selama 20 minit. Setelah ketuhar dipanaskan, masukkan adunan kek keju kita tadi ke dalam ketuhar. Bakar dengan menggunakan haba atas dan bawah pada suhu 230 darjah Celsius selama 40 minit atau sehingga bahagian atas kek keju berwarna perang. Kek keju bakar sedia untuk dihidangkan. Resepi manisan yang enak dan mudah disediakan. Mudah je bukan? Semoga perkongsian video resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan butang like, subscribe dan share agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada video yang telah dikongsikan. Ampun maaf jika tersalah kata atau terkasar bahasa. Jumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.